Lagi beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga daripada unit Bahasa Melayu 1 akan melakukan pentaksiran berterusan tugasan 2 persembahan literasi membaca. Saya Fakri Syahri Zuraimi bin Muhammad Faizal. Saya Ashraf Safwan bin Ahmad Tajuddin. Saya Afiq Haizat bin Kamaruzaman. Okey, nantikan video ini. Membaca sering dikaitkan dengan kiasan jendela dunia. Tetapi, itu bukan hanya kiasan semata-mata. Akan tetapi, kiasan ini telah memberi impak yang besar dalam praktikal dalam hidup seseorang. Persoalannya, apakah kepentingan membaca? Membaca sangat penting dalam pembangunan minda. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca dapat meluaskan kuasakata, berfikir secara kritis dan membolehkan seseorang individu tersebut memikirkan dan mereka satu ayat yang lebih hebat daripada ayat yang dibaca oleh seseorang tersebut. Selain itu, membaca juga sering dikaitkan dengan masalah kesihatan. Hal ini kerana membaca dapat mengurangkan stres oleh seseorang tersebut dan membaca juga dapat membolehkan seseorang tersebut memahami perspektif yang dihadapi oleh orang lain. Di samping itu, membaca juga dapat meningkatkan keyakinan seseorang individu tersebut untuk berkomunikasi secara berani. Hal ini dikatakan kerana individu tersebut berkomunikasi dengan individu yang lain menggunakan kosakata yang luas dan beliau berani dalam bercakap secara maya atau secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang lain. Saya telah mendapati satu masalah membaca dalam peringkat bacaan mekanis dalam satu sumber YouTube. Ayuh kita saksikan masalah tersebut. Habibi ya Muhammad, ataita bis-salam wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت. Baiklah, berdasarkan masalah tadi, kami telah menilai secara kritis masalah membaca tersebut dan kami telah melakukan membina sebuah bahan bantu mengajar untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, pada kali ini saya akan ceritakan bagaimana cara permainan bahan bantu mengajar ini terlebih dahulu. Yang pertama kali, murid akan menangkap mainan itik yang ada di dalam air pada bahan batu mengajar tersebut. Semasa murid mengangkat itik tersebut,
murid perlu tengok ke bawah itik itu dan ada huruf A, B, C dan D dan E, F. Selepas murid tengok huruf tersebut, murid perlu scan QR code yang terpapar di bahan bantu mengajar tersebut berdasarkan huruf yang murid tersebut dapat. Yang terakhir, murid perlu melakukan satu aktiviti yang disediakan oleh kami selepas murid telah mengetahui suku kata yang mereka dapat berdasarkan aktiviti-aktiviti sebelumnya tadi. Baiklah, kita akan beralih kepada simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami ingin membuat simulasi tentang BBM yang telah kami hasilkan. Okey, pertama sekali, murid-murid perlu menangkap itik yang berada di dalam kolam air ini. Murid-murid akan menggunakan penangkap itik ini dan mengauk itik yang berada di dalam kolam air ini. Dan murid-murid akan melihat ke bawah itik ini yang berhuruf A ini. Dan seterusnya, Guru perlu memainkan peranan untuk mengimbas kod QR ini kerana murid-murid tiada gadget untuk mengimbas. Jadi, apabila guru mengimbas kod QR ini, okey, akan terpaparlah beberapa suku kata seperti ini. Dua suku kata ini, murid-murid perlu menggabungkan suku kata ini menjadi meja, menjadi perkataan yang jelas. Baiklah, kita akan masuk pada peringkat yang seterusnya. Setelah murid mendapatkan suku kata yang telah mereka dapat, mereka perlu pergi ke bawah ini dan menarik huruf yang mereka dapat tadi, iaitu huruf A. Apabila murid tarik, mereka akan mendapatkan satu tugasan yang telah kami tetapkan. Baiklah, ini tugasan dia ya. Baiklah, contoh tugasan yang murid tersebut dapat ialah susun perkataan menjadi ayat yang betul. Perkataan yang diberikan atas buku, meja itu ada. Baiklah, ayat yang betul ialah buku itu ada di atas meja. Baiklah, itu saja simulasi yang telah kami hasilkan. Jadi, BBM ini dapat membantu pelajar supaya boleh belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Berdasarkan bahan bantu pengajaran yang kami buat, tidak lupa juga saya telah menyediakan satu permainan digital kepada murid-murid yang dapat bermain bahan bantu pengajaran tersebut. Baiklah, ini merupakan kod QR untuk bahan bantu pengajaran tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan video ini kepada tata cara untuk bermain. Baiklah, ini merupakan tata cara untuk bermain permainan digital tersebut. Pertama sekali, murid perlu scan QR yang terpapar. QR ini akan membawa kita kepada laman web Quizizz untuk kita bermain permainan digital tersebut. Baiklah, tajuk yang saya buat untuk permainan ini adalah lengkapkan suku kata. Murid perlu mengawal karakter yang terdapat dalam permainan tersebut dan pergi kepada cikgu yang terdapat dalam permainan tersebut, dan di situlah akan terpapar soalan yang dikemukakan oleh saya. Baiklah, contohnya kan kita kena lengkapkan suku kata kan. Okey, kita kena lengkapkan bu tambah apa jadi buku. Jawapannya ialah ku. Okey, murid, dan betul, murid perlu berjalan lagi untuk menjumpai cikgu seterusnya. Okey, ka tambah apa jadi kaki. Jawapannya ialah ki. Betul. Murid akan main permainan ini selanjutnya. Murid akan berasa seronok dan gembira jika mereka bermain
permainan ini kerana ini merupakan permainan digital sesuai selari dengan pembelajaran abad ke-21. Baiklah, kita sudah sampai ke soalan yang terakhir. Me tambah apa jadi meja? Jawapannya lah ja. Betul. Setelah itu, rumusan yang murid akan dapat ialah murid dapat melihat ketepatan dan masa yang diambil untuk mereka menjawab semua soalan yang diberikan. Baiklah, berdasarkan permainan tadi, murid akan dapat mengenali suku kata dengan lebih jelas dan tepat. Contohnya bola, meja, mata dan susu. Selain itu, murid dapat membina ayat berdasarkan suku kata yang mereka tahu, dan murid juga dapat berfikir secara kritis untuk menggabungkan suku kata tersebut menjadi satu perkataan yang betul. Okey, baiklah. Tidak lupa juga, sebagai pendidik, saya mencadangkan untuk para pendidik, jikalau membuat satu permainan, kita perlu sediakan satu ganjaran seperti makanan atau stiker yang cantik-cantik kepada murid tersebut, supaya murid tersebut lebih bersemangat untuk menjawab semua soalan tersebut dengan betul dan tepat. Objektif bahan bantu mengajar kami ialah bertujuan untuk membantu murid mengenal, membaca dan membina suku kata dengan cara yang betul dan lebih berkesan. Kami juga ingin menekankan bahasa Melayu kepada dalam jiwa seseorang murid tersebut. Kami juga menyokong pembelajaran pada abad ke-21 yang menekankan komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan daya pemikiran kritis. Selain itu, murid dapat berinteraksi dengan bahan bantu mengajar ini secara berkesan dan efektif dalam membantu pengajaran dalam kehidupan harian mereka. Baiklah, bagaimanakah BBM ini dapat membantu murid? BBM ini dapat memudahkan pembacaan murid terhadap suku kata. Apabila murid mengambil itik dan juga mengimbas kod QR, akan terpaparlah segala bentuk suku kata. Contohnya seperti BOBO, LLA yang menunjukkan bola. Jadi, murid perlu menggabungkan suku kata tersebut menjadi perkataan yang jelas. Jadi, ini dapat meningkatkan literasi membaca murid di peringkat awal. Sekian dari saya. Baiklah, kita beralih kepada apakah kebaikan BBM ini kepada murid. Antara kebaikan BBM ini kepada murid adalah menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Hal ini kerana BBM tersebut telah memasukkan elemen permainan dalam pengajaran. Apabila murid mengambil itik dalam kolam, ia akan menyebabkan murid berasa teruja dan ingin mendapatkan huruf di bawah itik tersebut. Jadi hal ini memberikan kesan kepada murid untuk lebih fokus kepada pembelajaran yang ingin dipelajari pada masa tersebut. Saja. Seterusnya, antara kebaikan BBM yang saya hasilkan ialah kos penghasilannya yang rendah dan berpatutan. BBM ini menggunakan bahan yang mudah diperoleh seperti itik mainan, pengawet plastik dan kertas bercetak untuk huruf serta kod. Kebanyakan bahan ini boleh didapati dengan harga yang murah dan tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Selain itu, kod QR boleh dijana secara percuma menggunakan pelbagai aplikasi di dalam talian. Hal ini menjadikan BBM ini sesuai digunakan oleh guru tanpa membebankan kos sekolah. Walaupun kosnya rendah, bahan ini masih mampu memberikan impak yang tinggi terhadap penglibatan dan pembelajaran murid. Sekian, terima kasih. Namun begitu, terdapat juga kelemahan yang ada pada BBM tersebut. Antara kelemahan yang ada pada BBM tersebut adalah
BBM tersebut tidak boleh dimainkan sekiranya tidak mempunyai teknologi-teknologi terkini. Contohnya, phone dan juga iPad. Hal ini kerana untuk mengimbas kod QR yang diberikan, kita perlu menggunakan phone yang berteknologi terkini untuk mengimbas kod QR tersebut. Sekiranya keadaan phone menyebabkan pembelajaran ataupun permainan terganggu kerana tidak boleh mengakses QR tersebut. Selain itu juga, akses internet merupakan akses yang paling penting dalam BBM ini. Sekiranya guru berada di dalam kawasan perdalaman, ia akan mengganggu akses internet mereka dan menjadikan BBM tersebut tidak boleh digunakan langsung. Jadi ia memberikan kesan kepada murid kerana dia dapat mengurangkan tumpuan fokus mereka untuk belajar kerana gangguan yang telah dinyatakan tadi. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, kita beralih kepada bagaimanakah BBM ini dapat membantu murid. BBM ini dapat membantu murid mengukuhkan lagi pemahaman tentang membaca suku kata. Hal ini kerana apabila murid mengimbas kod QR yang diberikan, murid boleh kod QR tersebut akan memaparkan suku kata seperti Biobo, Ella yang menunjukkan perkataan bola. Apabila murid membaca perkataan tersebut, mereka boleh tahu bagaimanakah cara untuk mengeja perkataan-perkataan tersebut. Jadi, dia dapat meningkatkan kefahaman murid untuk membaca pada peringkat awal literasi. Menarik kan BBM ni? Okey, jadi seterusnya kita bergerak kepada apakah BBM ini penting. Jadi, BBM ini penting kerana dapat mengintegrasikan teknologi dalam PDP. Contohnya, penggunaan kod QR dalam BBM ini menunjukkan elemen pembelajaran abad ke-21 kerana ia menggabungkan teknologi dalam proses pembelajaran secara bermakna. Murid bukan sahaja membaca, tapi turut mengimbas kod untuk mendapatkan suku kata dan soalan. Selain itu, menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif. Penggunaan QR juga membantu membina literasi digital murid. Mereka belajar menggunakan teknologi secara terkawal, berfokus dan bertanggungjawab untuk tujuan pembelajaran. Okey, menarik kan? Okey, ciao. Okey, kita dah sampai ke penghujung video. Kesimpulannya, BBM yang menggunakan aktiviti menangkap itik dan juga mengimbas QR kod ini dapat meningkatkan lagi penguasaan literasi membaca murid-murid. Aktiviti yang menyeronokkan, interaktif dan berasaskan teknologi ini dapat meningkatkan lagi minat murid-murid untuk belajar dalam kelas. Selain itu, secara tidak langsung, BBM ini bukan sahaja dapat mengukuhkan kemahiran baca mekanis, malah dapat membentuk juga murid yang lebih yakin, aktif dan celik teknologi. Okey, jadi menarik kan video ni? Jadi Saya berharap agar semua pendidik di Malaysia menggunakan bahan bantu pengajaran dengan cara yang betul dan efisien kepada anak-anak murid yang lemah dalam pembelajaran mereka. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bahan bantu pengajaran merupakan bahan yang sangat produktif dan berkesan dalam membantu murid-murid tersebut untuk mereka belajar dalam kehidupan seharian mereka. Kita sebagai pendidik di Malaysia perlu mengajar anak-anak murid kita dengan cara yang baik dan efisien agar anak-anak murid kita menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Sesuai dengan rancangan pendidikan Malaysia, kita perlu memartabatkan dunia pendidikan agar terus berkembang pesat sehingga negara kita maju. Baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum.